Assalamualaikum guys. Tu come back my channel guys. Okey. Kita bertemu lagi guys. Dengan budaknya guys. Korea guys. Kamera aku nampak mic guys. Ya guys. Kita cakap dengan dia guys. Okey. Okey guys, kita nak pergi liling dulu. Kita tak lama mancing. Tak lama mancing. Dalam tak mancing dulu kita nak tahun 13 kita pancing 5 itu jauh tak tahu sini kenapa. Alo. Okey guys, kita kita sipin. Kita masuk loji guys. Tahu jalan ni guys. Bapak jalan ni. Ui, goyang-goyangnya. Ini motor bawa masuk. Hutan. Rekam guys. Kejar guys. Kejar. Ayo putayas. Woo! Ayo hutan selalu tak nampak dah. Hutan guys. Deko. Hutan tu. Kuras dan tu dah. Ya. Dah kamera lah padam dulu. Macam mana berakam dulu ni. Jalan dulu. Kami jalan mak ni. Rekam. Okey, kita jalan guys. Kita jalan dulu. Ni jalan ke Bapak bang. Tengok ada lembu guys. Hati-hati ada lembu guys. Oh, tak ada lembu guys. Alhamdulillah. Yang belang sabar aku. Jalan. Kita, okey guys, kita nak macam wah. Guys, siapa yang tahu buah apa ni guys? Ni buah apa guys? Ni buah apa ni? Ni banyak-banyak ni. 3 tu. Memang tak tu guys. Saya tak tahu buah apa tu. Buah tahi ke buah apa tu? Buah apa tu guys? Buah tu macam kat hutan guys. Tak tahu buah apa. Ni tak lembu guys. Tak lembu. Lembunya. Kita kena hati-hati lah jalan sini. Sejak ke bau pula. Lembu ni bau selalu bau keluar. Ni kerja pula. Ni batang-batang apa benda ni. Okey guys.
Okay, dah sampai di tempat saya. Ni guys. Motor. Anehnya. Aku ada naga. Lagi sampai sambung lagi dah. Bye-bye. Okay geng, Assalamualaikum, welcome back to my channel geng. Dah selesai dah aku mancing, sekarang dah pukul 6. So aku nak aku nak balik minum air. Tangan tu gosok, baju tu bersih tak tangan. Dah selesai geng. Nanti dulu kamera dipegang oleh anak aku. Okay. Saya pegang lagi. Tangan aku berdarah geng, nampak kena parang geng. Kena parang, tangan aku koyak je jari aku. Aduh. Tajam pula parang ni. Ini anak aku. Saya dah dapat 2 ekor. Jom buat ikan ni. Tu air banyak air minum, air nak minum tu. Nak buang air kan. Tak nak kan? Jom. Dah, nak balik lah. Air pun dah habis, kita pulang lah. Saya dah aktiviti kita hari ni. Macam biasa, aktiviti menjoran kita. Sekejap aku cuti. Boleh lah. Sekejap lah. Jom. Ni. Main dah berdarah, tak boleh. Jalan-jalan. Kan kau takut. Jalan tu. Anak aku ni menakut sikit kan. Jalan. Ni lah lokasi-lokasi ikan. So aku nak balik lah. Kuat ni. Jalan. Dapat 2 ekor ikan. Cukup lah rezeki hari ni. Ikan putih dengan ikan haruan. Selesai sudah. Kita punya program menjoran hari ni. Balik nak mandi kejap, aku nak makan. Tukar baju dulu, lepas tu kita tengok apa anak aku main bola futsal. Aku tak main lah, aku penat lah. Aku sakit berdarah. Hah? Okay kan, apa-apa nanti sambung lah. Okay. Ambil bali ya. Assalamualaikum guys. Selesai lah guys aku cacing. Penat gila guys. So sekarang aku nak on the way ambil bali. Aku rasa mancing kat sini guys. Tadi perancangan aku nak mancing tadi dekat sungai lain. So aku malas nak mancing kat sini. Tapi tengok sini ikan dah mula menangkap pancing aku pasang. Dah kena dah seko. Terpaksa lah aku stay sini lah. Kalau dah ada kat sini tak payahlah aku pergi jauh untuk ikan ni. Okay, so jom lah. Aku nak ke motor aku sebenarnya. Nak ambil aku punya baldi ikan tu. Aku lupa pula bawa tadi. Aku fikir dia aku cacing kat sini. Lepas tu terus ke sungai lagi satu kan. Tapi tak payahlah. Tadi aku letak pancing dah kena seko. So tu yang aku bergegas nak ambil baldi tempat bekas ikan. So aku stay kat sini lah, senang. Ni pun tak jauh dari rumah aku. Berapa hari dah aku tak tang mancing. Aku rasa 2 hari 3 hari tak mancing. Setelah hujan berterusan hari tu. Mesti korang ingat ada hujan yang berterusan hari tu. Tak berhenti-berhenti tu aku mancing. Sejak tu yang last aku mancing. Lepas tu hari ni aku datang balik. Aku mancing semula lah. So mana korang tengok video aku ni, aku mengah-mengah tu, aku berjalan tu. Motor aku kat sana. Tempat aku mancing kat ujung sana. Okay. Aku ni mengah sikit bila berjalan jauh. So lokasi dia macam ni lah. Parit-parit kecil macam ni ya geng. Dia bukan sungai besar sangat. Parit-parit kecil macam ni. Macam ni. Tengok tu. Parit-parit macam ni kan. Ni memang tempat spot ikan ni. Rajin tak rajin je lah. Kau nak mancing kan. Okay guys. Selamat petang guys. Assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di ladang sawit guys. Kat Belukar guys. Kita nak mencari cacing guys. Nak mancing guys. Tempat ni kita mancing lambat sikit guys. Kita masuk dalam dulu guys. Cari cacing, kawasan ni banyak cacing guys. Sini cacing banyak.
Sebab kita nak pergi mancing sungai lain guys. Sungai Prank guys. Dia lima. Sebab tu aku bawa pancing baling guys. Sebab sana tak boleh pakai pancing biasa. Sebab dia punya tebing tinggi. Bukan dia pancing baling. Sini sekarang aku turun sini aku cari cacing dulu guys. Sebab dah cacing dulu susah guys. Sini cacing banyak. Okay guys, jom. Dapat cacing kan, okey lah. Boleh kita pergi. So jalan ni hutan. Hutan, tu. Hutan. Betul lu Sini banyak yang hutan guys. Aku tak dapat anak guys. Kalau dapat anak aku nak bela guys. Kalau dapat bapak aku buat kari guys. Guys. Cacing guys. Tempat biasa tu bang, nanti beg tu gantung dekat pokok si cacing tu. Itu ada monyet lah. Tadi monyet. Bapak monyet ni sebenarnya. Hari ni aku tak kerja gas. Cuti, so aku pergi lah ni. Dah tanda ada orang mencakul ni. Dia cacing. Orang jumpa spot kita guys, habis lah. Orang jumpa spot kita guys. Dah 6 guys. Okay, lokasi guys. Okay, apa-apa nanti kita sambung lagi. Aku cacing dulu. Harap suara aku dengar jelas. Okay.